You bukan je. Dah pandai cengkai kuat. Begini. Mana ada bos? Mesti bawa bayam lah. Boba, balik. Ambil bobam. Habiskan video ni. Pertama sekali, kita sediakan ayam. Okey, sekali dengan tulang dia, potong-potong. Sedikit tepung jagung. Ini cuci, kasih lari dia punya bau hanyir. Lepas tu kita saringkan. Okey, lepas tu tausi tu kita cuci dulu. Lepas tu kita rendam dulu guys. Selepas tu kita saringkan, kasih kering sikit. Lepas tu kita masukkan rasa, garam, sos tiram, kicap cair, minyak bijan sikit, halia cincang, bawang putih cincang. Okey, kita kacau dulu. Saringkan tausi tadi. Masukkan tausi. Masukkan tepung jagung. Sediakan satu tempat. Terus kita masukkan. Susunnya bagus-bagus. Kan sedikit minyak biasa. Supaya nanti dia steam keluar. Dia akan glossy guys. Kita letak sini. Steamer. Tutupkan dia. Steam selama 7 hingga 10 minit. Sudah 10 minit guys. Okay, kita tengok. Oh, yo glossy. Cantik. Masak sudah. Tutupkan api. Sama. Boleh sekarang.